Assalamualaikum, selamat petang semua, apa khabar? Okey, saya nak tunjukkan pruning pokok musangking saya hari tu. Dekat video saya sebelum ni, saya ada buat video kenapa saya pruning pokok ni. Hari tu pokok ni dia tinggi sebab itu hari pokok pisang ni banyak dekat sini. Jadi dia tak naik ke atas, tapi dia naik tepi. Dia naik tepi di kona macam tu, seolah-olah rantingnya ni panjang macam tu. Jadi ada dua ranting yang panjang. Yang sini ada ranting kecil, tapi ranting panjang ni saya jadi pelik, dia tak naik ke atas. Jadi caranya adalah saya akan buang ranting ni, walaupun besar tau. Pokok ni dah besar lah sebenarnya, tapi ranting lah dia panjang melengkung macam tu. Saya potong, saya buang. Saya nak dapatkan dia naik daripada sini, dia straight. Kita akan dapat shape dia. Ini baru shape pokok durian. Jadi jangan sayang kalau kita naik, dia tengok rantingnya naik pelik, panjang, naik ke atas tak ada, maknanya kita akan potong ranting tu. Biar terbotak tak apa, asalkan kita akan dapatkan yang ini straight. Maknanya dah betul lah. Sebab tu ke pokok durian, pruning amat penting sekali. Sebab bila kita pruning, pastikan ranting tidak melebihi tinggi daripada pucuk. So pucuk tak akan naik lah. Maknanya ni pucuk, ranting tepi ni tak boleh tinggi daripada dia. So sentiasa kita buang. Alright, ini kita dapat shape yang menarik lah. Dia naik tegak pokok musangking. Assalamualaikum semua, selamat petang, bye bye.